Hai, selamat datang ke BioNutrimax Sdn Bhd. So, hari ni kita nak bawa you all semua visit BioNutrimax. Jom. Okay, first thing hari ni saya nak perkenalkan departmen utama kita, HR Department ataupun Departmen Pengurusan Sumber Manusia, yang mana mereka bertanggungjawab untuk memastikan urus tadbir syarikat, kebajikan pekerja dan segala perjalanan hal ehwal syarikat diuruskan dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada Departmen Multimedia, okey, yang mana mereka ditugaskan untuk mengumpul database, pengumpulan data dan juga memuat naik sebarang iklan ataupun posting-posting yang berkaitan. Okey, seterusnya kita pergi kepada Department of Marketing. Okey, department yang paling penting ini, kami semua dipertanggungjawabkan untuk terutamanya dalam sektor pemasaran. Department ini jugalah yang bertungkus lumus untuk mencari sale